dengan konsert memperingati Sharifah Aini bersama dengan Ya. MPO, iaitu Malaysian Philharmonic Orchestra. Jadi, nak tanya sedikitlah perkembangan semasa Mama. Perkembangan Mama pada masa ni Ya. macam biasa je. Hmm. Duduk rumah, Hmm. nyanyi corporate, and then rehat dekat rumah, baca buku. Kalau ada kerja baru keluar, tak ada apa-apa pun. And then sekarang busy pasal konsert Datuk Sharifah Aini lah. So preparing for the concert lah. Konsert ini iaitu konsert memperingati Sharifah Aini bersama MPO, dan kalau kita imbau Mama, kisah biduanita negara kita ini, Datuk Sharifah Aini telah pun meninggal dan juga kembali ke rahmatullah sejak tahun 2014 lagi lah. Dan kali ini Alhamdulillah sebenarnya diberi peluang nama Mama tercalon antara 4 artis. Ada Datuk Khadijah Ibrahim, ada Mama Salamiah Hassan, kita ada Asmida dan juga Syihah Zikir, 2 artis baru dan juga 2 artis senior. Jadi Mama, awal-awal diumumkan salah seorang artis yang akan buat persembahan, apa yang Mama rasa? Teruja dan berat kerana lagu-lagu Sharifah Aini kan, Datuk Sharifah Aini ni arwah ni suara dia unik, tak ada satu aja ada Sharifah Aini. So bila saya dibagi tugas ini, saya happy, extra work, ya. Kita dengan lagu-lagu yang diberi, lagu-lagu yang okey lah, berat. Saya harap saya dapat deliver lah dengan baiknya, dan harap peminat-peminat kat luar sana datang beramai-ramai kalau rindu kat arwah. Walaupun suara saya tak sesedapnya menyampaikan lagu-lagu arwah, tapi saya bawa dengan cara saya tersendirilah. Kita suka juga kalau kata dapat mengetahui apa mungkin pengalaman Mama ya bersama-sama dengan arwah. Mama ni dalam industri muzik ni, Mama banyak berkawan dengan artis-artis, tapi susah nak bercerita kerana cerita-cerita itu antara kami berdua. Dengan arwah Datuk Sharifah Aini ni, masa mula-mula dia nak jatuh sakit tu, dia adalah telefon Mama. Cakap, dia panggil Kaknya datanglah rumah. Datang rumah. Mak saya duduk dekat Jalan Kelang Lama, dia duduk kat PJ, jadi dekat. Datang. Dah malam ni, dia cakap datanglah lepas maghrib datang. So, saya pergi rumah dia. Dia akan jamu saya, dia akan masak. Dapur dia cantik dan bersih. Bilik tidur pembantu dia pun lagi cantik pada bilik saya di rumah. And rumah dia, saya ingat lagi, saya masuk je saya nampak grand piano. Grand piano, ada library, buku-buku dia tersusun indah, bersih. Pohon-pohon dia menghijau di luar. Dan masakannya sedap. Hidangannya, dia akan suka tengok kita makan. And then dia kata, makanlah, kau kurus lah Nyang, kau makan. Cakap, iya ke adik, makan. So kami makan bersama, tapi dia tak makan banyak. Dan tengok dah pukul 12 malam, cakap, adik dah pukul 12 lah Sharifah, aku nak balik lah. Tidur sini lah, dia cakap. Tidur sini, baju pun tak bawa. Kita ada baju, dia cakap. Kaknya tidur sini lah Kaknya. So dia bawa lah naik, pergi tour ke atas rumah dia. Barang-barang kemas dia semua tersusun indah dekat dalam gelas dengan drawer dia, baju-baju, handbag dia. Cakap, banyaknya, dia betul-betul diva. Bila tiba nak tidur tu, katil dia tu dekat atas pentas. Ada macam ada stage. Tu I naik atas katil, kata, katil pun ada stage ke? Tengoklah orang dia tu. So kami pun baring bercerita sampailah kadang-kadang sampai pukul 2, pukul 3 pagi. Dia kata, kita tidur ya. Kita pun tidur. Adalah banyak rahsia yang kami bercerita antara saya dengan dia tu. Mencurahkan perasaan tentang industri, mencurahkan perasaan tentang kehidupan. Life is not bed of roses kan. So kami share all this together. And rupa-rupanya Datuk Sharifah ini seorang wanita yang mempunyai jiwa yang lembut. Bila dia bercakap pun lembut,
sedap suara dia bercakap. Tapi kalau dia ketawa, sekuat-kuatnya dia ketawa. So, kami share all this together lah, yang Mama tak pernah cerita. Ya. Sejak nak buat konsert ni, bila disoal tentang soalan-soalan ni, barulah Mama nak bercerita. Oh. Baik. Ada tak kenangan Mama berkongsi mungkin beliau sempat ataupun pernah ajar, mungkin tak banyak, mungkin Ya. sedikit berkaitan dengan nyanyian? Ada, macam Mama ni tak berapa pandai lah nyanyi lagu-lagu asli. So, Mama tanya dia, Sharifah, macam mana nyanyi suara kau sedap betul bila nyanyi lagu asli. Dia cakap lah, kalau kita nyanyi lagu asli ni, kita kena laid back sedikit, dia cakap. Ringguk lagu, dia kata, kena macam ni, macam tu. Cakap, iya ke? Tapi dia pun bertanya dengan saya, Kak Nya, macam mana Kak Nya nyanyi lagu-lagu jazz, macam mana? Cakap, aku tak belajar, tapi dia ada je dekat situ. Macam you lah, cakap. You dah ada elements yang you nyanyi tu. Saya diberi elements yang ini, you diberi elements yang begini. So kami bercerita lah tu, kami gelak. Tapi dia cakap, Sharifah, kalau kau bagi aku dandut, Sharifah, orang semua cakap lagu dandut ni senang, tapi pada diri saya ni, adik, susah. So genre kita orang ni lain-lain. Tu berceritalah tentang nyanyian, adalah tentang shows. Ya, berkongsi tip antara satu sama lain.